Sebelum ni kita dah test kepaduan Y70 dan sekarang kita akan test Y80. Beza Y80 ni adalah bateri dia ada dekat luar guys. Itu dia. So dia ada bateri indikator dekat luar, yang mana Y70 dia ada bateri indikator dekat bahagian dalam. Tapi design dia kalau kita tengok masih lagi sama macam Y70, yang mana dia menggunakan physical button. Dia tak ada touch sensor dekat sini. Dan airbag dia jenis yang macam ni lah. Dia tak ada kaki dan ada getah untuk noise cancellation. So untuk airbag ni bateri dia boleh tahan selama 4 jam dan design dia memang cantik lah guys. Dia masih lagi menggunakan micro USB, tapi model ni dah pun menggunakan Bluetooth 5.3. Dia juga bagi satu kabel micro USB dan juga user manual. Okey, tak sabar nak test kepaduan dia sebab Y70 memang padu gila. Alright, so bila masuk je dekat dalam telinga, dia akan ada bunyi connected bahasa Inggeris. Dan untuk noise cancellation, not bad. Dia memang ada noise cancellation yang bagus. Oh, full volume dia memang kuat gila dan quality music dia memang best gila. Sama macam Y70. Memang nice guys, memang nice. Dia punya sound quality. Aku dah pun buat mic test. Untuk Y80 ni dia kurang sikit berbanding dengan Y70. Y70 memang jelas gila dia punya mic, tapi yang ni dia kurang sikit. Dan airbag ni bukanlah airbag untuk korang main game. So untuk buat dengar lagu, tengok movie memang cun gila. Bateri boleh tahan 4 jam. Siapa yang berminat, check out dekat beg kuning di bawah.